Okey bang, boleh abang cerita sikit kereta dekat sebelah abang ni? Kereta apa ni bang? Okey, kereta ni model Proton Iris. Tapi ramai orang kata ni Myvi ke apalah sebab saiz dia sama macam ni. Okey. So ini model Proton Iris 2016. Konsep saya buat ni saya ikut konsep rally. Sebab kat Europe Proton saja yang ada rally. So saya ambil inspiration dari sana. Saya buat rally. Sebelum livery ni saya dah pernah main Petronas. Yang orang kenal saya, dia boleh tengok lah dalam Abang Iris yang tu dekat TikTok. Okey bang, boleh cerita sikit modifikasi apa yang abang dah buat pada kereta ni? Kereta ni dia orang kata rally lah tapi saya main show-show lah. Saya dah custom lampu sini, dah masuk bar, dah masuk ring. Bawah pun lampu dah custom. Fog lamp dah custom. Lepas tu untuk bonnet, so dah kacau dalam event lah. Yang lain kita dah buat wrapping dekat sini, forged carbon. Semua sini. Okey, yang ini body, ramai orang dah tanya saya, you buat wide body yang ni fiber ke apa? Okey. Tapi tak fiber lah, ini besi. Oh, besi. So dah kacau dalam besi, so buat wide body ni. Lepas tu dah kacau ni custom, masuk event semua sekali yang ni. Spec rim yang ni 17 9JJ ET15. Exhaust ke? Tak, static. Oh, statik. Memang saya suka static. Oh, dahsyat. Tapi tak sangkut lah. Tak ada. Ada sikit-sikit lah. Sikit-sikit lah. Tapi hati puas lah. Oh. So, paling jauh abang pernah bawa dengan keadaan statik ni pergi mana? Sampai Melaka lah. Sampai Melaka? Sampai Melaka. Non-stop, tak ada stop. Steady lah? Tak ada sangkut-sangkut lah? Jalan straight tak sangkut lah. First time untuk macam spec yang ni, saya masuk disc dengan Brembo sekali. Okey. Ada disc. Custom dekat ni, lighting signal untuk custom LED untuk side view mirror. Oh, cantik. Okey, yang ni ramai orang tanya kat mana kereta ni. Okey. Ini kereta Proton Wira punya ni. So dapat ni sebab dia ada lubang macam so acah-acah macam tu lah, rally punya style. Okey. Sama belakang pun arch pun sama. Yang ni arch untuk 10JJ. So ini 9JJ main macam ni, kalau nak tukar 10JJ pun dia ngap masuk. Boleh lepas lagi. Boleh lepas. Okey. Untuk spoiler yang ini spoiler Honda Jazz. Oh, Honda Jazz. Ini Honda Jazz untuk Honda Universal ni. Okey. So masuk ini side piece yang ni pakai acrylic, custom design yang ni. Okey. So kita kasih wrap dengan forged carbon yang ni. Piping, saya cerita piping, ini straight pipe. Straight pipe. Straight pipe, direct pipe. Ramai orang kata dia back pressure tak kuat ke tu, tapi untuk saya okey lah. Okey bang, untuk bahagian dalam ni apa yang abang dah buat? Okey, bahagian dalam kita dah masuk forged carbon dekat panel ke semua area dalam tepi-tepi door pillar ke semua event. So yang dalam 8 pillar semua Alcantara. Oh, semua Alcantara. Sini Alcantara, di tepi semua Alcantara kat sini sampai bawah. Sampai bawah semua habis Alcantara sini. So dekat siap dengan ni pun Alcantara lah. Okey. Dah siap, so siap dengan ambient light. Under dashboard light pun ada. Kita masuk Tifana sini. Kita masuk dapat Tifana. Yang ni acah-acah lah. Kalau ada apa bakar-bakar kita bakar. So kita masuk 6 beradik lah dalam. Untuk sound system saya pakai 3-way punya. Sound stream saya pakai. Amp saya pakai Pegasus kat bawah sini. Okey. Semua dah pakai. Untuk speaker dekat ni saya dah tambah speaker light sini untuk kereta. So siap dengan dia punya sound system semua ni lah. Depan belakang semua saya pakai Nakamichi lah. Okey, untuk seat saya pakai Escus. Yang ni untuk PNP untuk Proton Iris lah. Proton Iris ke Proton Persona ke mana-mana lah. Janji dia dalam satu series lah. Okey bang, so apa lagi abang punya next project untuk kereta ni? Saya rasa saya akan tukar style livery, saya akan tukar. Okay. Tapi itu secret lah, bukan sekarang. Okay. Itu nanti saya release kan kat TikTok. Maybe ada high chances saya tukar belakang punya piping. Lagi ekstrim lagi lah. Lagi ekstrim. Dah plan, lepas tu engine punya modification semua. Okay. Lepas tu dalam ada sikit lagi lah. Okey bang, saya ada satu soalan cepu emas lah. Ya. Andai kata lah, hari event hari ni, tiba-tiba ada orang datang, bang saya nak beli you punya kereta lah, berapa harga you berani buka? Oh, tak boleh jual. tak berani buka harga. Memang hati saya tak berani buka sebab dah sayang kereta ni. Sebab sebelum ini pun saya pernah main satu kereta. Kereta itu saya terpenat masuk auto show. Okey. Tapi yang ini kebanyakan auto show dah bagi aku nama, respect kat semua orang ini, dapat kawan-kawan banyak lagi. Memang sentimental lah. Sampai saya kahwin, sampai anak kena pakai ni kereta. Masih pakai kereta ni lagi? Mesti. Okey. Terima kasih atas abang punya masa. Last sekali, saya nak abang belanja bunyi sikit bang.